Assalamualaikum semuanya manis. Assalamualaikum semuanya manis. Assalamualaikum, bersama dengan kami lagi dalam Hot Seat Smart Camp, podcast paling real, paling straight to the point, hanya dekat TV Pasal Smart Camp sahaja. Dan hari ni kita nak cerita satu tentang isu yang sangat hangat dekat sekolah, iaitu isu tentang bully. Okay, first nak tanya dulu. Okay, nak tanya kau Yasmin. Kau pernah tak dengar perkataan alah gurau ye? Pernah tak dengar perkataan macam tu? Bila member dia dah ejek-ejek kawan dia tu, bila dah maki-maki semua kan, lepas tu dia kata, alah gurau ye kau ni, janganlah ambil hati sangat, janganlah hati tisu sangat. Pernah dengar perkataan itu? Pernah lah, semua orang pernah. Pernah. Kau pernah? Penonton pun pernah? Pernah juga. Pernah dengar. Okay. Boleh tak kau cerita lah satu pengalaman kau apa-apalah yang kau nampak waktu tu situasi orang kena macam tu. Bila dia dah kena ejek-ejek, lepas tu kawan yang mengejek tu dia kata, alah gurau janganlah ambil hati sangat. Pernah tak? Pernah? Ada keadaan macam tu waktu tu? Ada. Kau? Pernah? Ada. Cuba kongsikan sikit cerita tu. Okay. Betul, boleh cerita kan ni? Ya, cerita. Cerita dia macam ni. Waktu tu time form 3 akhir tahun, bulan 12-11 macam lah. Okay, tadi tu kita orang tengah kerja kop. Okay, lepas tu tengah kerja kat kop tu, tiba-tiba ada dua orang member ni. Satu dia macam kecil sikit, satu lagi dia tinggi. Okay, lepas tu diorang masuk lah nak beli aiskrim. Lepas tu member dia yang kecil ni tak sampai nak ambil aiskrim tu, sebab peti ais aiskrim tu macam dah ke dalam. Sebab aiskrim tu macam dah nak habis kot, tak tahulah. So dia macam ambil ke dalam tu tau. Lepas tu tiba-tiba member dia yang tinggi ni dia gelak. Kuat tau. Daripada bayangkan co-op yang bising, yang betul-betul kan macam Aspuri bising boleh diam. Dia macam malaikat lalu, faham tak? Faham. Sebabkan member dia tu gelak je. Lepas tu dia bahan member yang dia yang kecil tu. Member, maksudnya member yang dia kecil tu tak sampai lah nak ambil aiskrim tu. Tak tahulah, tak sampai. Aku tak perasan lah. Tapi tak memang perasan. faham tak? Macam memang dia tengah beli aiskrim. Aku tahu dia nak beli aiskrim. Lepas tu tiba-tiba member dia tu gelak. Dia bahan member dia yang kecil tu. Lepas tu member dia yang kecil tu macam terdiam. Lepas tu pandang kita orang semua. Pandang kita orang budak co-op ni yang kat cashier ni. Pandang. Muka budak kecil tu muka koyak lah. Muka macam malu lah. Faham malu. tak? Okay. Bila orang bahan kau dekat depan orang ramai. Lepas tu dia keluar kan. Lepas tu member dia yang tinggi dia cakap, Weh kau nak pergi mana? Aku gurau je. Alah, sensitif sangat lah kau ni. Macam tu. Faham tak? Sakit. Faham. Faham cerita aku? Wish. Okay, faham. Lepas tu apa perasaan kau bila dia cakap yang tu? Lepas tu macam apa hal dia nak buat macam ni? Ada tak rasa macam tu? Ada. Macam kita orang yang tengok, lepas tu kita pun walaupun tak rasa apa yang orang tu rasa, tapi tu faham lah bila kena ejek. Kalau macam kau ejek aku depan-depan sekian pun aku dah rasa macam sepak je kau ni. Ni kan depan-depan orang kan. Okay, faham. So lagi satu benda tu tak patut sebab depan ramai orang kan. Depan ramai orang satu. Lepas tu kalau nak bahan pun tak payah sampai macam memalukan orang. Lepas tu ada benda kita boleh gurau, ada benda tak boleh gurau. Dan aku rasa gurau yang member dia cakap tu bukan gurau. Faham tak? Dia macam dah tak sesuai kat tempat dia. Itulah. Okay, asyik tanya aku je, cerita kau tak ada? Kena bully ke? Kena apa-apa ke? Aku tak kena bully, tapi aku ada cerita lah. Aku tak kena bully. Tapi aku ada satu cerita yang di mana aku ada waktu tu. Macam situasi aku lagi? Macam situasi kau jugalah. Okay, macam ni. Waktu tu kat dalam kelas, ada seorang kawan aku ni, dia jarang siap kerja tau. Kerja sekolah dia jarang sebab dia ada macam hal dia sikit lah kat rumah kan. Dia jarang siap kerja sekolah. Jadi bila dia jarang siap sekolah ni, normal lah cikgu kan mesti marah dia kan. Mesti marah dia, marah dia semua sebab kenapa tak siap kerja sekolah kan. Lepas tu kawan dia yang seorang ni, waktu lepas member dia kena marah, member dia yang seorang ni kata macam ni, weh benda tu kau asyik tak siap kerja sekolah, cuba kau jadi rajin sikit. Cuba kau jangan jadi pemalas. Dia cakap dengan nada yang menganjing, yang nada nak merendahkan dekat khalayak depan orang ramai. Dia tak jadi macam nak tegur atau macam nak bagi semangat. Dia jadi macam nak merendahkan orang yang tak siap kerja sekolah tu. Faham? Sampai kan kawan yang kena tu menangis. Sumpah. Sebab koyak weh. Tak tu ada cikgu ke tak ada cikgu? Waktu tu tak ada cikgu. Waktu tu kelas dah habis. Jadi orang macam nak kemah-kemah barang lah. Masa tiba dia cakap macam tu kat member dia cakap yang tu. Dia cakap kuat-kuat. Aspuri dengar. Sampai kan bila orang dengar tu, orang gelak-gelakkan dekat yang tak siap kerja sekolah tu. Memang koyak lah kan. Siapa ke tak koyak kalau dah kena macam tu kan. Faham. Lepas tu aku rasa lah waktu tu, aku pun rasa macam
Saya macam tak ada lah rasa marah ke apa. Tapi rasa pelik lah. Apa motif dia nak cakap kuat-kuat macam tu kan? Apa? Kenapa kau nak cakap kuat-kuat macam tu kan? Kau boleh je nak tegur senyap-senyap, nak tegur seorang-seorang bagi semangat. Ni bukan lebih kepada macam nak bagi apa? Nak bagi teguran ke apa kan? Ni macam nak lebih kepada merendahkan orang, nak memalukan. Apa? Macam tak orang kata apa? Macam tak kena tempat lah kau nak cakap kuat-kuat macam tu. Macam pelik lah, orang pelik. Kenapa kau nak cakap yang tu? Macam tu lah cerita aku. Jadi korang yang kat luar sana kan, macam kalau korang kena ejek ke apa semua kan, korang jangan diam diri. Kalau rasa macam dah teruk sangat kan, korang pergi je lapor dekat cikgu ke apa semua. Sebab apa? Sebab benda ni bahaya tau. Dia boleh main mental kita. Nanti pelajaran kita boleh terganggu, tidur kita boleh terganggu, kehidupan seharian kita boleh terganggu. Memang kita tak akan tenang bila hidup tu. Bila kita dekat sekolah tu macam tak tenang sebab kita dah terlampau membebani otak kita dengan ejekan-ejekan orang. Macam tu. Kau pergi je luar dekat cikgu kaunselor ke, ataupun pergi je bagi tahu dekat cikgu yang kau tak habis kena ejek semua. Macam tu. Minta bantuan cikgu semua untuk mendapatkan kaunselor. Jangan diam diri. Betul tu. Dengar ni. Betul tu. Okay, cuba bagi sikit cara. Kepada budak-budak yang kena ejek luar sana. Kalau dulu time sekolah rendah, tak tahu cerita tak? Okay. Cerita sekolah rendah dulu, waktu tu dah jadi 3. Aku tak selalu kena bully pun. Selalu macam orang macam tak suka lah sikit-sikit lah. Okay, lepas tu time tu kelas BM, ada cikgu aku ni panggil aku. Time tu tengah bagi sekolah, semua tengah bagi sekolah. Dia panggil, Yasmin datang ke depan kejap. Lepas tu aku datang kan. Lepas tu tiba duduk sebelah macam ni kan. Ni cikgu tu ni dia aku. Lepas tu dia cakap macam ni, dia kutuk ayah aku. Dia cakap, ayah aku ni. Sumpah lah? Ya, sumpah. Ayah aku ni macam tu. Lepas tu, kita budak kan, kita tak faham. Kita diam je lah macam, kenapa kan? Macam diam je lah. Lepas tu tiba-tiba cikgu tu tepuk tangan. Lepas tu kita rasa macam, pelik lah macam, kenapa kan? Tiba-tiba tepuk tangan, cikgu dah kutuk ayah saya macam tu. Lepas tu cikgu cakap lah, sebenarnya kalau kamu kena bully lisan, ataupun kena bully lisan lah, paling kena untuk situasi yang aku kena tu. Diam je. Jangan buat apa-apa, jangan balas apa-apa. Faham tak? Sebab pembuli ni sebenarnya dia nak kacau mental je. Dia macam nak tengok budak ni macam nak tengok budak tu merana je. Faham tak? So bila kita buat macam tak endah macam biar je dia kutuk kita pun kita biar je. Nanti lama-lama dia tak kacau dah. Dia macam boring lah kacau budak ni. Tapi kalau bully, kalau ejek yang macam biasa-biasa je. Kalau ejek bully yang memang betul-betul, yang lagi yang memang serius, jangan diam. Laporkan je dekat warden, dekat guru, dekat pihak atasan. Terus lapor je. Jangan takut. Kalau sebab sekarang kan budak-budak dia orang takut nak lapor sebab takut bila lagi lapor nanti lagi kita akan kena teruk kan. Tapi biar je. Kalau kena lagi, lapor lagi. Sebab kalau kita tak lapor, masalah bully ni takkan dapat diselesaikan. Sebab masalah bully ni bukan zaman sekarang je. Dari dulu lagi. Dari zaman 90-an, 80-an. Jadi sampai bila kita nak biar bully ni berterusan. Sebab benda ni, bully sangat tak elok. Walaupun orang kata bully tu biasa. Macam macam gurau-gurau macam gurau je. Macam kalau dekat asrama selalu macam kalau senior diminta tolong apa-apa, kalau junior bising, dia akan cakap, aku minta tolong je. Pernah tak rasa? Pernah lah sikit juga. Dulu Alah juga pernah rasa juga lah benda tu. Dia akan cakap, biasalah aku minta tolong je. Tapi sebenarnya benda tu pun dikategorikan dalam bully. So jangan normalisasikan bully, minta tolong je ataupun gurau je adalah benda yang macam biasa. Benda yang tak payah diambil serius pun. Tak perlu lah benda tu ada dekat sekolah kan. Sebab kita tak tahu apa yang orang tu rasa. Kita tak tahu lepas kita minta tolong orang tu, kita ejek orang tu, kita tak tahu apa yang orang tu rasa. So kalau boleh, kalau nak minta tolong, minta. Tapi janganlah macam jangan sampai memaksa lah. Kalau dia tak boleh nak tolong, jangan sampai memaksa. Kalau tak nak tolong, janganlah kau paksa dia tolong. Kepada pembuli-pembuli di dalam sana pun, stoplah bully. Sebab bully ni sangat tak baik. Sebab kalau lah katakanlah kau bully seorang budak ni, nanti masa akan datang, mana tahu ada orang kau bully anak kau ke, ataupun bully kau sendiri ke. Bully bukan dekat sekolah je. Bully boleh jadi dekat tempat kerja. Dekat you nanti. So macam tu lah. Okay, faham.
Lagipun sekolah tempat kita bina kenangan. Betul. Kenangan terindah. Bukan sekolah ni bukan masa untuk kau membuli, tak ada masa untuk benda semua tu. Kau datang sekolah untuk apa? Untuk belajar, menimba ilmu, Untuk buat untuk kenangan yang banggakan best. mak ayah. Buat kenangan dengan kawan-kawan. Buli-buli ni tak ada masa pun kat sekolah ni. Jadi kepada korang pembuli kat luar sana ni, jangan membuli budak-budak. Okay? Jangan membuli. Dengar ni, jangan membuli. Okay, kepada yang kena bully pula, jangan diam. Jangan Laporkan takut. je. Jangan takut takut. nak Okay? lapor. Kalau kena bully, laporkan je lah. Okay? Sebab diam takkan menyelesaikan masalah. Okay? So, ada lagi ke kita nak cerita? Buat ke apa? Rasa macam dah habis kot. Rasa tak ada lah. So, kita macam dah panjang sangat dah ni. Okay, so itu sahaja daripada kami. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa di episode akan datang. Budak semalam dulu. Assalamualaikum. Ciao. Oi.